Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya Rabbil Alamin. Allahumma faqihna وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم تمم لنا بالخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم تمم لنا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Alhamdulillah, sahabat yang dirahmati Allah, pagi ini kita sambung perkataan seterusnya, di mana semalam kita sudah selesai daripada ayat Idza qila lakum. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu. Di mana pagi ini kita fokus pada perkataan an-nafar, iaitu infiru. Dalam ayat kita, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum infiru fi sabilillah. Itu ayat kita. Jadi kita minta sahabat, ni komputer saya ni pagi ni nak kena update dia lekat-lekat sikit, lambat sikit. Dia macam ganggu sikit lah. Baik. Saya bawa ayat ni. Sahabat tengok ya. Di dalam ayat ini Allah sebut ayyuhallazina amanu. Ya kita tak bahas lah dalam ayat ni perkataan ya ayyuhallazina amanu, kerana dah banyak kali kita sebut. Cuma di bawah tuntutan iman yang dikatakan amanu itu ialah infiru. Jadi saya terpaksa kaitkan semula lah. Di mana kalimah infiru yang kita nak bahas pada pagi ini tu, itulah sebenarnya isu ayat. Ataupun dia punya tuntutan kepada amanu, atau tuntutan kepada ya ayyuhallazina amanu. Jadi bila kita jumpa je perkataan ya ayyuhallazina amanu dalam mana-mana ayat, kita mesti letak dalam pencarian kita, Allah tuntut sesuatu. Cubalah cek. Contoh, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Jadi ambil je lah mana-mana ya ayyuhallazina amanu, dia akan ada satu perkataan yang merupakan tuntutan
yang dikehendaki Allah. Cuma tuntutan di situ dalam pelbagai bentuk. Ada kala suruh, okey. Ada kala larang. Ya. Jadi ada kala seru. Jadi sahabat semua, yang penting pegang tu kaedah tu. Kalau kita jumpa ya ayyuhallazina amanu, dia minta sesuatu. Dia tuntut sesuatu. Okey, ringkas je. Sebab masa kita tak cukup. Untuk pagi ini, tuntutan yang dikehendaki di sini infiru. Cuma infiru di situ dia berada dalam kategori ayat syarat qila dan jawab syaratnya idza qultum. Jadi kalau nak kira sebenar, dia bukan pun syarat, cuma ada unsur-unsur seperti bersyarat. Di mana apabila dikatakan kepada kamu begini, tiba-tiba kamu berat diri, berat punggung kamu. Jadi daripada bahasa berat punggung itulah yang memberitahu kita berat punggung ini bukan jawab syarat ini. Walaupun depan tu ada izar. Ya? Di mana semalam kita bincang izar itu merujuk kepada detik yang terbuka pada bila-bila masa untuk satu-satu perbuatan. Jadi tiba-tiba kita selalu kan jumpa izar, dia bermaksud seperti apabila maka. Izar apabila. Maka nanti akan ada maka. Dalam ayat ini, pada perkataan idza qultum itu, dia tidak ada unsur maka. Kerana tak sesuai kalau terjemah maka. Cuba buat. Apabila dikata kepada kamu berjihadlah pada jalan Allah, maka kamu pun berat punggung. Kalau kita terjemah dengan makna, maka kamu pun berat punggung. Bermaksud, semua orang begitukah? Mestikah bila diseru begitu, maka hasilnya berat punggung? Tak semua. Sebab dalam perang Tabuk itu sendiri contoh, kita nampak perkataan berat punggung itu bukan semua. Ramai je yang keluar. Cuma adalah seperti yang kita sebut ni, sekumpulan kabilah, beberapa orang lelaki dan golongan-golongan munafik. Okey. Jadi tak apa, itu bukti saya. Tapi nak balik kepada poin kita, kalimah idza qultum di sini dia tidaklah jawab kerana tak sesuai dengan ayat itu. Tetapi sahabat semua, pun begitu, ada seninya tu. Seninya ialah kenapa bila perkataan qila lakum infiru itu disebut seakan-akan idza qultum itu seperti jawab kepada qila. Sahabat perasan tak? Seakan-akan seperti jawab syarat. Walhal dia bukan jawab syarat, akan keadaan. Bila dikatakan kepada kamu untuk berjihad di dalam Allah, kamu dalam mengambil sikap berlambat-lambat, berat punggung kamu. Itu contoh. Baik. Jadi tetapi kenapa diungkap keadaan ini seperti bersyarat? Saya merasai ia ada juga kaitan dengan keadaan atau respon orang kepada sesuatu seruan jihad. Maklumlah kalau sahabat tengok perkataan infiru tadi yang kita nak bahas ni, baru nak masuk poin ini. Infiru itu sendiri kalau kira asal, makna dia seperti lari meninggalkan sesuatu. Sebab itulah di sini Tuhan ganti dengan perkataan infiru. Lari. Baik. Maksud apa lari? Lari ini artinya ada sesuatu yang menakutkan kita sehingga kita lari. Lari dalam ayat ini dia merujuk kepada lari dari tempat tinggal.
Okey, nak takut apa? Lari dari tempat tinggal. Okey. Lepas tu, buat apa? Nak lari. Itu tempat tinggal kita. Dengan selesanya, buah yang baru nak masak, tengah nak masak sebagainya. Kan banyak tu. Hari pula, musim panas. Tapi Allah Ta'ala kata, infiru. Keluar. Betul-betul. Dengan begitu kuat. Lari. Sebagaimana lari daripada peperangan. Ini terbalik ni ayat dia ni kalau sahabat perhati. Lari ni selalunya lari daripada medan peperangan. Lari daripada sesuatu yang menakutkan. Itu lari. Tapi jadi soalannya sekarang perang Tabuk ni dia punya pelik. Allah Ta'ala suruh lari dari kampung. Jadi rupanya bila kita tengok kepada natijah perang Tabuk, baru kita faham. Apa dia? Betul. Larilah daripada nikmat kamu yang sedikit itu, keselesaan kamu yang sedikit itu, dengan anugerah yang kamu akan terima yang lebih besar lagi, iaitu kamu akan mendapat kekayaan yang melimpah ruah tanpa kamu perlu keluar, kamu perlu berperang dan menghunuskan senjata. Jadi sahabat semua, betul sungguhlah firman Allah ni kita kena ikut je apa yang dia sebut itu, kerana di sebaliknya ada hikmah yang kita tak mampu nak fikir, sehingga bila ia berlaku baru kita faham. Patutlah dia suruh sebut lari. Rupanya bila kita pergi berperang dekat Tabuk itu, kita keluar dengan seperti kita lari dari kampung kita itu, akan menakutkan musuh kita, kerana mereka lihat kita begitu gairah untuk datang ke Tabuk dan penuh semangat. Satu. Yang kedua, sahabat perasan tak? Yang kedua, dengan ganjaran yang mereka bawa balik tu, kekayaan yang melimpah ruah, sehingga boleh ganti keuntungan berlipat ganda daripada sekian musim haji, yang mana pedagang-pedagang kafir dan musyrikin itu syirik-syirik semua tak boleh masuk Makkah lagi. Jadi mereka pun pergilah ke sana, dan andai kata, sahabat, andai kata sebelum perang itu berlaku, dengar, sebelum perang itu berlaku, ya, andai kata Allah Ta'ala bagi nampak dulu, kamu keluar nanti, musuh kamu akan lari, dan kamu akan, musuh kamu akan pusing balik, takut nak berperang dengan kamu. Sebab Allah dah campak dalam diri mereka ketakutan. Dan Allah Ta'ala letak dalam diri kamu satu keinginan, selain daripada keberanian, keinginan yang luar biasa. Kerana kamu sudah nampak di sana akan dapat negeri yang baru, kekayaan yang banyak. Agak-agak orang berlari ke tidak? Kalau dalam keadaan itu, orang berlari ke tidak? So sebab itu kalimah infiru itu, dia tidak kata ukhruju, keluarlah itu. Sebenarnya adalah clue kepada kemenangan yang bakal mereka dapat dalam perang tersebut. Tapi begitulah kalam Allah ini sahabat semua, dia tidak hadir dengan begitu bersahaja. Dia hadir dengan penuh nilai, message dan juga apa yang akan terjadi. Sebab itu kalau kita baca kalam Allah, kita boleh baca apa yang akan berlaku pada masa depan. Ni sebagaimana kalimah infiru ini, dia sudah memberi makna kamu kena berlari ke sana, sebab di sana ada banyak harta rampasan perang. Kamu akan menang dan musuh kamu akan lari. Di situ kamu dapat kekayaan, kamu dapat kemenangan, kamu dapat negeri baru, dan satu lagi yang paling besar, kamu dapat kejayaan dan kegembiraan. Ya Allah. Tiba-tiba dalam keadaan lepas tu lari tu pula fi sabilillah, demi jalan Allah, bukan untuk manusia dan sebagainya. Apa lagi yang lebih besar daripada kita berjuang pada jalan Allah?
Tiba-tiba itsaqaltum ilal ardi. Tiba-tiba kamu menjadi berat punggung. Maksudnya, dalam keadaan begitu, bila dikata macam tu sekalipun. Sebab itulah masa kita belajar ayat baru ni, qila lakum infiru fi sabilillah tu kita letak dalam kotak. Sahabat semua. Tu. Sahabat dengar dulu. Saya belum sempat lagi nak baca kitab ni sebab makna ni datang. Dia beritahu kita. Quran tu, wahyu tu buka suluhan dia kepada kita. Sebab itu masa dalam perbincangan dalam ayat kita sebelum ni, sahabat kena letak kotak macam tu. Infiru fi sabilillah itu cakap ajuk kepada qila. Jadi maknanya bila dikata kepada kamu macam tu, dikata kepada kamu macam tu, infiru fi sabilillah, di mana kalimah infiru itu mengandungi makna kemenangan, fi sabilillah pula mengandungi makna kebenaran. Apa lagi yang kamu mahu? Sebab itulah tuan-tuan, kita yang belajar bahasa wahyu ni, kita yang belajar macam ni, tuan-tuan, dia akan memberi suatu kelebihan. Kita akan dapat panduan-panduan yang luar biasa magicnya. Tapi kalau kita tak menghayati dia macam tu, tak faham kedudukan tu, Tuhan tak buka lah. Lepas tu yang kedua, yang ketiga, keberapalah. Kalau kita pula malas, ada kan dia main was-was, lemah lah nak dengar pagi ni, letih lah rasa, malas lah, tak apalah, esok lah. Jangan. Itu akan menutup pintu wahyu. Menutup pintu wahyu. Bila kita berurusan dengan Quran ni, tuan-tuan, kita berurusan dengan wahyu. Cuma beza lagi, kita bukan Nabi, Nabi kita Muhammad SAW, Nabi. Jadi tuan, kita nak apa lagi lebih daripada kita boleh berinteraksi dengan wahyu tiap-tiap hari. Nabi kita kena tunggu. Wadduha wal-laili idza saja. Demi waktu duha dan malam itu. Apabila dia menutup. Kenapa turun surah ini? Sebab Nabi duk tunggu wahyu sekian lama. Bilalah wahyu nak turun? Aku nak jawab ni kepada musuh-musuh Allah ni. Aku nak jawab apa? Lalu Allah Ta'ala kata, wahyu bukan turun ikut selera kamu. Dia ada masa dia. Seksa tak? Seksa tak zaman dulu nak dapat Quran? Tu, motivasi sikit. Yang ni bukan tadabbur. Yang ni motivasi. Seksa dulu. Kena tunggu 23 tahun baru siap Quran. Ada sahabat yang mati tak sempat jumpa Quran. Ada sahabat yang mati tak sempat pula, tak sebab habis Quran. Kita yang 23 tahun tu Allah jilid dalam satu buku. Lepas tu kita pun buka je lah muka surat mana-mana. Nak pergi tahun mana-mana. Dalam masa satu hari, dalam masa yang sama, kita boleh dapat muka surat mana-mana, tahun mana-mana, ayat mana-mana. Lepas tu, bila kita buka macam ni, tengok hari ni. Saya nak tunjuk bukti kenapa saya yakin sewaktu saya nak lawan vaksin dulu. Bukanlah lawan sangat. Saya nak bagi tahu bahawa vaksin tu tak betul. Kenapa saya yakin? Benda macam ni lah yang beri petunjuk. Tuan-tuan sekalian, hari ni lagi bagaimana Allah Subhanahu Taala itu beritahu kita, kamu kena belajar bahasa Tuhan, bahasa wahyu. Nanti kamu akan tahu apa yang akan berlaku. So yakin je. Jadi sebab itu di sini Allah Ta'ala tegur. Apabila infiru mengandungi makna kebenaran, fi sabilillah pula mengandungi, infiru kemenangan, fi sabilillah pula kebenaran. Bila kemenangan berasaskan kebenaran, apa lagi yang kita mahu? Jadi aku dah bagi tahu dah kamu akan menang. Tiba-tiba itsaqaltum. Jadi itsaqaltum di situ dia bukan jawab kepada idza. Sebab kalau jawab dia macam sepatutnya. Bila dikatakan kepada kamu gini-gini, sepatutnya kamu kena berat punggung. Tapi sini dia bukan makna sepatutnya kamu kena berat punggung. Tak. Tiba-tiba, kenapa kamu berat punggung? Itu dia tak boleh terjemah dengan mana jawab.
dia terjemah dengan makna apa? Hal. Tiba-tiba kamu masih lagi berlengah-lengah keadaan. Tu dia sahabat. So pagi ni alhamdulillah lah. Syukurlah Allah bagi rezeki kat kita. Baik. Dah faham tu. Lepas tu kan, sahabat semua. Cuba tengok lepas Isa Qaltum. Isa Qaltum tu, Allah hina kalimah Isa Qaltum, dia kaitkan dengan ilal ardi. Ke bumi, ke lantai. Jadi perkataan ilal ardi tu merupakan satu penjelasan kepada betapa hinanya perbuatan Isa Qaltum. Hinanya perbuatan itu. Tu sahabat semua. Di mana perkataan Isa Qaltum di situ bermaksud dia menggambarkan satu perbuatan yang salah, dan bila dikaitkan dengan ilal ardi, ke bumi, tak ada apa. Apa yang kamu dapat tu semua musnah. Semua tak kekal. Kamu akhirnya kembali ke bumi. Bumi di situ mengingatkan kematian. Sudahnya bumi. Baik, jadi dah faham tu, barulah kita boleh baca sikit hari ni. Bacalah sikit. Tak sempat banyak, baca sikit. Dia kata apa? Mari kita faham. Baik. Nanti kalau jumpa tempat-tempat lain lagi, nanti kita ceritalah. Ya? Kita cerita. An-nafar di sini mana infiru. Tengok tu. Ulama tafsir. Infiru ditulis dengan mana al-khurujus sari'a. Keluar dengan laju. Kan sebab tu tadi saya kata, sepatut Tuhan kata, idza qila lakum ukhruju fi sabilillah. Tapi kenapa Tuhan tukar ukhruju kepada infiru? Sebab kalau ukhruju tu lambat sikit. Tak payah berlari-berlari. Jadi ukhruju, keluar. Jalan kaki, asal keluar je. Lambat-lambat pun tak apa. Lengah-lengah pun tak apa. Asal keluar. Ni tak boleh. No, tak ada lengah-lengah. Tak ada main-main. Infiru, lari terus. Marathon. Ikutlah. Marathon ke, jogaton ke, walkaton ke, ikutlah. Tapi di sini makna dia marathon, lari terus. Itu dia. Jadi maknanya al-khurujus sari'. Tengok. Keluar dengan laju. Betul tak saya kata tadi? Saya pun tak ingat ni. Saya tadi ambil terjemah tadi. Dia tu bukan saya tahu. Allah Ta'ala buka. Astaghfirullahaladzim. Dia buka kepada kita ilmu tu, nampak. Oh, ini makna dia. Tu, tuan-tuan sekalian. Ila min maudi'in, dari satu tempat, ila ghairihi, kepada yang lain. Kenapa tu? Kenapa? Dengar baik-baik. Kenapa? Di amrin yahdusu. Oi, hebat ulama kita. Kerana satu perkara yang bakal berlaku. Tu tadi saya kata yang bakal berlaku tadi. Kemenangan, kebahagiaan, kebenaran, apalagi kesenukan. Musuh lari, kita dapat negara, dapat lagi harta rampasan perang, dapat lagi untung berganda. Itu yang saya sebut tadi. Hebatnya tafsir ulama. Wa aktsaru ma yutlaqu 'ala al-khuruj ila al-harb. Dan kalimah infiru ni kebanyakannya dia dipakai kepada makna keluar ke medan perang. Jadi itu tuan sahabat semua. Jadi infiru ini masdar dia an-nafir. Jadi dia kata wa masdaruhu hina izin. Jadi kalau maka prosesnya kalau itulah makna yang dimaksudkan, masdar dia ialah an-nafir. Apa makna an-nafir? Lari. Jadi tuan-tuan pernah dengar tak kalimah apabila nafiri telah ditiup? Kita dengar tak? Nafiri, orang Melayu kita sebut nafiri. Nafiri itu dia istilah berkait dengan perang, serunai untuk perang. Tu nafiri. Jadi daripada apa? Nafir. Cuma dia tambah ya dekat belakang. Nafiri. Tu nafiri. Macam tu. Jadi sahabat semua, itu makna dia. Boleh ya? Sahabat semua boleh ya? Itu dia. Nafiri. Okey. Jadi sahabat,
Hebat ayat ni. Okey. Lepas tu, idza qila lakum unfiru fi sabilillah. Dia tak ada penjelasan dalam di tahap surah ini. Ulama tak jelaskan. Ulama dah tak sebut dah kalimah fi sabilillah itu apa. Jadi kenapa? Sebab sebelum ni dah banyak kali mereka sebut. Jadi dah banyak kali kan. Bagi surah Taubah ni surah yang kita kata dah berada dalam 10 yang pertama tu. Tuan-tuan sekalian, bermaksud dia ini surah yang kita kata popular lah. Dah banyak kali. Baik. Jadi sahabat semua, maka kita sebutlah, bagi kita kena sebut sabilillah tu. Kalimah sabil tu sendiri, jalan maknanya. Bermaksud orang yang nak mencari Allah, dia tak boleh tak bergerak. Dia tak boleh berada pada titik yang sama, pada kedudukan yang sama. Dia mesti bergerak. Maknanya ada, kita panggil movement. Ada tindakan. Itu maksud fi sabilillah. Okay. Yang kedua, fi sabilillah ni, bila kita sebut jalan Allah, kita sandar kepada Allah. Sabilillah tu maknanya sabilun ilallah. Sabilun ilallah. Itu satu. Yang pertama sekali. Jalan menuju Allah. Okey? Itu makna yang lebih kuat, yang lebih tepat. Jadi bila sabilun ilallah, dia memberi makna apa sahaja jalan, jika dia membawa manusia mentauhidkan Allah, maka itu dipanggil jalan Allah. Jalan dia jihad ni tauhid. Sebab apa? Sebab bila orang tu keluar pergi jihad, dia sudah gadai semua dah. Harta dia tinggal, isteri dia tinggal, anak dia tinggal, nyawa dia pun bakal melayang. Jasad dia, bakal dipancung-pancung, dirobek-robek. Dia tidak akan ada apa kecuali Allah Ta'ala. Itu dia sebut fi sabilillah. Dia sebut fi sabilillah, pada jalan Allah. Itu sebabnya. Sebab dia sebut pada jalan Allah. Okey, boleh? Sahabatku. Jadi sebab itu sabilillah menuju Allah. Okey, baik. Menuju. Jadi sebab itu dalam kalimah sabilillah itu ada makna ilah yang merupakan niat, nak, mahu, matlamat, target. Itu maksud sabilillah. Jadi apa-apa yang kalau kita buat sebab nak cari Allah, buatlah. Dan saya nak sebut satu je. Tidak ada nikmat yang lebih bahagia daripada mencari Allah. Mencari Allah. Sebab tu sahabat-sahabat yang ada dalam ni, yang ikut kelas ni, saya nak kempen sikit lah. Saya nak minta sahabat tolong kempen dan beli kalender Evo itu, sebab kita nak modal. Jadi sahabat kena cari tu kawan-kawan yang boleh beli. Seorang kalau kata dalam kita ni sekarang ni ada 87, katalah 90 orang. 90 orang kalau dia ambil 5 sahaja untuk dia, 500. Dia pun bagi share kepada kawan-kawan. Dan benda yang paling penting, kita nak ubah mindset. Dalam kalender Evo ni, zahirnya nampak macam berniaga. Tetapi sabilillah dia ialah nak balik semula. Nak posting semula kalender arah pandang kita, nak pusing semula arah pandang kita kepada takwim Allah. Daripada kita masih lagi duk ikat fikiran kita dengan takwim buatan manusia. Kena ingat, kita buat projek ni bukannya boleh kaya juta-juta pun benda ni. Tetapi sebab kita nak ni. Sekurang-kurang kalau kata yang beli tu fi sabilillah ni, saya duk cakap ni,
Cuma sambil nak ambil masa kempen tentang kalendar. Yang beli tu kalau dia tengok kalendar kita, dia akan reflect. Dia akan reflect. Apa dia? Memang mula-mula dia kata, kita dah biasa yang tu pakai yang tu. Tak boleh, tak boleh. Sebab kebiasaan kita itu adalah khurafat. Kerana kita mengikat pemikiran dan juga arah fikir kita dengan tanda-tanda. Dengan tanda-tanda tarikh-tarikh yang tidak sama dengan tarikh yang Allah Ta'ala nak. Ya Allah Ta'ala tentu. Kita kata kita beriman. Dia orang kita ni, tuan-tuan sekalian. Ibadat kita ni, orang kita ni, dia lebih kepada rutin. Dah biasa buat. Dan yang rutin-rutin. Ni idea ni, bukan saya ni. Ini sahabat kita yang cakap semalam. Bila dia pergi test. Ni dia test orang yang sudah biasa infak dah. Tapi bila kita nak minta dia beli kalendar dan dia pakai, kemudian dia akan rasa perubahan, dia macam berat. Dia macam berat nak terima. So, sahabat, saya nak bagi tahu. Terus terang ke kalendar yang kita duk pakai, kalendar Gregorian ni, kalendar yang dicipta oleh padri. Kalau UM jual daging babi, kita marah. Daging babi najis je. Tak jadi kafe makan daging babi. Nak bagi tahu. Tapi kalendar ni, dia ubah takwim Allah. Dia ubah takwim Allah bagi jadi takwim yang tambah 10 hari setahun. Tambah 10 hari setahun. Jadi setiap tahun kita duk tambah hari. Tambah hari, tambah hari. Anjak hari, anjak hari, anjak hari. Anjak tu kufur. Lebih teruk daripada babi. Tapi kenapa kalau sebut babi, semua marah. Babi, babi. Tak kafir makan babi. Tak kafir. Kecuali bila kita menghalalkan babi tu kafir. Tapi yang ni, minda kita ni, bila kita diikat dengan angka Masihi, ni angka Gregorian, bukan Masihi pun, angka Kristian ini. Angka Kristian, kalender Kristian. Sebab dibuat oleh Julius Caesar, dibuat oleh Gregory, Padri, Gregory III. Tuan-tuan sekalian. Kristian, tuan-tuan. Ini salib. Nak cakap apa lagi? Tapi kenapa kita Isa Koltom lambat je nak berubah? Lambat je nak berubah. Berat je nak buat. Kenapa? Kenapa tu sebenarnya? Inilah tuan-tuan sekalian, usah nak pergi perang dekat Tabuk. Nak tolong buat benda ni pun lambat je. Buat kalau ni dalam ni saya cakap macam ni lah, kasar lah saya cakap macam ni. Tak apalah sebab kita ni yang tegar-tegar dah duk ikut. Yang ni. Jadi saya cakap kasar lah sikit. Tuan-tuan sekalian. Jadi saya nak sebut wajib beli. Wajib berubah. Tukar minda. Sebab kalender Evo ni tujuan dia ialah untuk langkah sementara mengubah minda orang Islam supaya meletakkan tarikh Islam tu lebih besar. Dan saya nak beritahu sahabat semua, semalam kita bincang-bincang ni benda kenapa perlu kalendar ni. Semalam kita bincang hasil daripada Hari Putih berdasarkan pengamatan yang kita buat. Hari ini bulan mengambang penuh mengikut pengamatan yang kita cek. Saya dekat sini tak dapat nak cek sebab hujan. Jadi kawan kita dekat Selangor, dekat Perak, dia cek, dia kata yang penuh ialah pada 14 hari bulan, Selasa. Maknanya 15 dah hari tu. Selasa tu sudah 15 Rejab. Jadi bermaksud hari ni, Rabu, bukan 15 Rejab, sudah 16. Jadi ini penting kerana kena buat lagi sekali untuk kita tengok 2 hari bulan. Mungkin 1 hari bulan tak nampak. Tapi 2 hari bulan nanti kita kena tengok anak bulan berapa besar ke tak kecil. Kalau 2 hari bulan tu nampak. Jadi kalau hari ni bermaksud kalau hari ni sudah 16 bermakna bulan ini dia 30 kalau ikut kalender. Jadi bermaksud 1 Syakban nanti ialah pada hari Khamis lah. Pada hari Khamis. Maka apa kerja kita? Sebab itulah kita buat kalender ni. Kita besarkan tarikh-tarikh Islam ni. Tarikh Arab pula tu kita letak tulisan Arab. Memanglah payahlah Arab. Payah mula-mula je. Yang kita baca tulisan Jepun, tulisan Korea boleh tengok. Tuan-tuan sekalian. Jadi pada 30 ni bermaksud sudah 30 Khamis 30
Rejab ni ataupun 30 kebetulan sama dengan Januari, dia bukan lagi kebarangkalian, dia bukan lagi 30, dia sudah 1 Syaban. Bermakna pada 28 yang kita tengok dalam kalender kita sekarang tu, 28 tu kita dah nak kena tengok bulan. Kena tengok hari waktu maghrib lepas dia maghrib, sebab ni sekejapnya. Kena tengok dari situ 28, 29 untuk nak pastikan betul ke tidak Khamis tu 1 Syaban. Lepas tu pada hari Khamis tu kalau tiba-tiba kita nampak hari Jumaat tu tiba-tiba kita nampak bulan sebelah maghrib tu, sebelah jatuh tu dah besar, bermakna sudah 2 hari bulan. Dan bulan ini penting kita tengok sebab nanti kita nak sampai kepada 15 Ramadan. Sebab lepas tu kita akan pergi Rejab, 15 Syaban. Jadi kita pergi kepada 15 Syaban pula. 15 Syaban nanti penting untuk kita tengok bila bulan mengambang penuh untuk kita yakin hari apa 1 Ramadan. Jadi sahabat-sahabat semua, ini kerja penting. Kita bersungguh puasa. Puasa sunat, puasa apa semua. Ni, puasa apa pun kalau kita buat tidak kena dengan waktu yang Tuhan nak, tak jadi. Tu nak bagi tahu. Tak jadi. Ini kepentingan yang kita duk cerita dalam masalah kalender ini. Jadi sahabat semua, saya nak minta yang ada dalam ni, yang duk dengar ni hari ni, tolong beli semua. Wajib korbanlah duit sikit. Sebab kita nak modal untuk nak cetak kalender takwim hijri yang berbentuk sirah, berteraskan sirah, iaitu jihad. Sirah. Dalam tu setiap petak nanti ada peristiwa-peristiwa sirah atau yang berkait dengan perjalanan Islam daripada zaman Nabi sampai zaman kita hari ni. Penuh. Dalam tu ada peta apa semua sekali. Dan kalender itu kita nak buat banyak sikit. Kita nak cetak dalam 5,000 naskah. Jadi sahabat semua, nanti kalau kita pakat beli, kita ada modal, kita boleh cetak banyak tu. Nak sempat dalam Ramadan nanti, kita nak pasti semua orang dah ada kalender tu. Tu. Niat infak lah. Niat infak nak bagi ni wujudnya satu perubahan. Saya pun tak tahu lagi lah. Setakat ni ini yang saya nampak kita boleh buat. Tukar minda. Jangan terikat lagi dengan kalender Kristian ni. Sebab dia salib, tuan-tuan, dia salib. Kristian, padri yang buat. Macam tu lah. Cukup dulu lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma tammim lana taqsirana fi ada'i wajibatina wa qadai a'malina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. اللهم يسر ولا تعسر اللهم تمم لنا بالخير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يسر ولا تعسر اللهم تمم لنا بالخير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama-sama. Amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama-sama.